ngerecap video 1 tahun dan ini tentang Ali dan Alisha. Oke, lanjut langsung aja kita check it out ke video yang pertama. Wait ya teman-teman, sebelum kalian lanjut nonton, ditekan dulu ya tombol subscribe dan loncengnya, dan jangan lupa like. aduh. Bah. Oke guys, kembali lagi bersama gue sih. Oke guys, gimana? Apakah kalian kangen sama aku setelah sekian lama aku nggak upload? Langsung saja kita ke requestan pertama. Iklan lah dulu. Oh, boleh. Tapi jangan lupa subscribe tau. Dan jangan lupa like, Komen tau. Share videonya. Dan nikmati video ni. Ku mulai merindu, ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku di malam yang semu, pejamkan. Kakak buat dubbing Ali nembak Elisha jadi pacarnya. Oke guys. Kalau tak mana nak sanu cincin, itu yang paling penting. Tak ada benda yang lain, cause aku cuma mahukan kamu. Tiada bintang kau bersinar, tiada lagi bumi berputar jika ku tak bersama Elisha. Semuanya keruntuh, tiada hari tanpa kau Elisha. Oh, lagi ngodain Elisha ni ceritanya. Alamak, lucunya. Comelnya. Iya ke tu Ali? Korang ni tahu-tahu je. Betul-betul ke? Betul-betul aku ni. Jadi, maksudnya Ali akan... Betul. Setelah sekian lama, Ali melihat Elisha dari jauh, memperhatikannya. Akhirnya, Ali dengan perasaan suka Ali yang lama dah muncak ni, lama pun kita dapat luahkan perasaan ni terhadap Elisha. Ali? Elisha? Gak bisa guys, ini harus kita rekam. Cepat. Ambil kamera Ali. Gila, ini trending pasti. Ali cepat rekam guys. Diam. Aku dah ngomong. So, today, I want to express my feelings to cute Elisha. Elisha, do you wanna be my girlfriend? Gila, dia prediksi PM kaget cuy. Ini gila. Wow. Terima kasih teman-teman. Tapi tolong, diam sekejap. Diam Kim. Ali nak dengarkan Elisha ngomong. Dengar cakap apa lagi? Apa hal kau ni semua Ali? Apa yang kau dah buat ni? Buat aku malu je. Bila waktu lama Kak, boleh tak bilang ke Ali bodoh? Gak boleh guys, gak boleh. Kasian nanti Ali, ada tugas dari Cikgu Munah. Kenapa kamu belum buat lagi? Tugas yang mana ya? Tak tahu aku. Ali ni gimana sih? Dia yang sekolah kau nggak tahu PR-nya. Ada. Diam ya, aku tulis kah? Tak payah ikut campur. Yang mana Elisha? Tak tahu aku. Kau tak tahu yang mana? Jadi, kau sekolah tu buat apa je? Hais, kau tak tahu ke? Aku ni... tak tahu lah Elisha, yang mana? Project Sense Ali. Kenapa ke kau ni? Yang itu. Apalah Ali ni, kerja sekolah pun sampai lupa. 3 hours later. Elisha, 1 tambah 1 berapa Elisha? Serius? Gue dengar Ali bilang 1 tambah 1 berapa? Berapa ni Elisha? Tak tahulah. Kau ni bengak ke apa? Astaghfirullah. Setelah sekian lama, Ali melihat Elisha dari jauh,
memperhatikannya. Akhirnya, Ali dengan perasaan suka Ali yang dah memuncak ni, lama dapat pun kita luatkan perasaan terhadap Aisyah. So, ayah janganlah ngomong. 희미한 우리들 사이 No no 확실한 답을 원해요. Wait ya teman-teman, sebelum kalian lanjut nonton, ditekan dulu ya tombol subscribe dan loncengnya. Dan jangan lupa like. Aduh. Kak, aku nak request boleh? Aku nak request Ali ni tembak Irisha, tapi versi chat gitu kak. Boleh ke? Boleh lah. Thank you dah komen. Pada suatu hari yang indah antara Ali dan Chris, tolong aku. Boleh awak tolong saya? Apa hal Ali? Apa yang boleh aku bantu? Aku Kenapa awak? Aku nak cakap suka kat Elisha. Apa hal dia? Awak seorang je lah. Chris matikan telefon, tak mau bercakap dengan Ali. Aduh, macam mana caranya? Hais. Cara apa Ali? Auto ke ni? Wes, gila. Hai Auto. Lama pula aku jumpa dengan kau. Tak boleh cak macam tu. Nanti Elisha cemburu. Tak payah fikirkan tu. Aku gembira sangat dapat jumpa dengan awak. Terima kasih. Awak dah buat aku jadi bintang yang lebih bersinar dari bulan. Terima kasih sangat. Ngapa ke? Dah. Awak perlu bantuan? Ali nak cakap rasa ni, tapi susah sangat. Gampang je tu. I ada cara. Jadi, Ali langsung je cakap kat grup. Habis tu, nanti kawan-kawan yang lain mesti join tengok pesan Ali. Kawan-kawan mesti dukung. Jadi, Ali tak malulah sangat. Habis tu. Dengan modal kawan dah dukung tu, dapatlah Elisha mempertimbangkan dan okeylah, aku akan bertindak segera. Terima kasih Auto. Bye-bye. Tunggu dulu. Belum habislah. Hati-hati, di grup ada general. Tak dibaca dia. Dahlah, dia pun yang kena nanti. Di grup, okey kawan-kawan semua. Ali di sini ingin mengucapkan rasa Ali kepada Elisha. Maihani bani. Alamak, waduh, seriuskah ni? Wah, benar ke ni? Elisha, ada yang nak cakap tak? Puas hati aku tengok ni. Lungga dia aja Kim, nanti aja jawabannya. Wah, dah datang je guys. Kenapa Ali? Elisha, saya suka awak. Awak nak jadi kekasih saya tak? Ali? Terimalah Elisha. Aku sebenarnya... Cukup! Apa yang sedang berlaku? Kak, cuba Ali pura-pura sedih sebab nak tahu siapa dulu yang pujuk Ali. Okey. Boleh. Tapi jangan lupa subscribe tau. Dan jangan lupa like, komen tau.
share videonya, dan nikmati video ni. Ku mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku di malam yang semu. Pejamkan. Lucu banget. Ngeong. Coba ngeong. Ngeong. Bilang ngeong. Ngeong. Bilang ngeong. Ali sedih lah. Ali sedih sangat. Kenapa pula sedih, Ali? Iya nih. Loh, kok sedih? Gak boleh nangis loh. Ini belum puasa. Nanti batal puasanya. Diamlah kau tuh, Rizka. Ali sedih sangat. Apa hal, Ali? Ributlah. Cuba diam-diam, bah. Ada Zaz. Halo, Zaz. Hai. Oh, Moy. Kenapa tu? Kenapa tuh? Apa? Ali sedih. Tak ada yang hirau ke ni? Habis tu, kalau kau sedih, kau harap apa? Aku pujuk kau? Aisyah, macam mana kau boleh tahu? Senang je tu, Ali. Ali dah ucap 3 kali dah sedih. Pastilah Ali ada buat sesuatu. Jadi, kita orang tak hirau lah. Kalau Kim yang jawab pertama, alah, nanti Aisyah pula terjawab. Berarti yang pertama pujuk Ali, Aisyah lah kan? Apa dia, Kim? Berdiam-diam di sini memperhatikan loh. Dah berjaya. Berarti Aisyah, awak mesti suka Ali kan? Kim. Hai. Korang semua dah bangun ke? Bangun apaan, Mun? Kan emang udah bangun. Kalian pada nyari takjil nggak nih? Kim ikut Iman. Parah lu, Kim. Gak ngajak gue, parah. Tadi Kim sekalian mampir kat rumah Iman. Korang macam mana kalau kita buka bersama? Bahasa Indonesia itu, Bang. Kamu pakai aksen Malaysia aja. Buka puasa sama-sama? Tak? Ide bagus. Apaan semuanya Indonesia, Bang? Ya udah sih, gak apa-apa. Kita ngomongnya udah ngaco semua ya. Mungkin karena ini efek puasa. Rizka. Iya, apa? Nak buka puasa tak ni? Kau ni, kalau kau nak buka puasa, tak terkejarlah waktu. Dah jam segini. Belum lagi teman-teman kita nak kesini. Belum juga nak siapkan lauknya, apa-apa, makanan, minuman semua. Boleh tak jangan kekada sangat? Hai, ya, aku tahu. Lucunya. Guys, kalian tahu gak sih? Sebenarnya, aku apa, Rizka? Kenapa? Hai, aku Bobo Boy terbaik. Bobo Boy? Hai korang semua, saya Rena, selaku pendamping Bobo Boy ni. Ni aku saya, jangan lupa follow tau. Bye-bye. Korang, cuba sini. Mari dekat-dekat. Kenapa, Kim? Kenapa bisik-bisik? Korang mesti suka. Maksud lo? Apa dia? Ada Roza. Lah. Hai Roza. Hai. Kejap. Apa yang tadi Kim cakap? Apanya yang suka? Ini Kejap Korang tahu tak hari ni hari apa? Hari apa? Serius? Tebakan lagi nih. Hais, aku pernah teka lah. Tak yalah lama-lama. Clue je lah. Alah Mun, teka lah kejap. Tak lama bah.
hari jadi siapa Ejen kita ada ke yang ulang tahun ni? Iya kan? Tak payahlah nak teka-teka. Tinggal kasih tahu je, bah. Alah, tekalah, Mun. Teka sekali je. Hari jadi aku ke? Atau hari jadi Kim? Tak tahulah. Cepatlah. Kasih tahu. Iya nih. Lo daripada kayak gitu kan mending lo kasih tahu aja. Alah, nak main sekali je. Tekalah. Kan kita orang dah teka semua. Lah. Hari ni hari jadi. Tapi bukan King per agent. Bukan per agent. Hari jadi? Clue lainnya gitu. Clue. Tinggal cakap je, bah. Hari jadi. Dah lah. Nah, Kim kasih clue. Hari jadi dari animasi. Iman tahu. Aduh, apa anda nih? Hari jadi Boboiboy kan? Aku Boboiboy. Terbaik. Wah, Boboiboy ke ni? Real? No fake? Mestilah real, Mon. Kan Kim cakap apa? Korang tak nak teka. Wah, bos Fira mana? Cuba. Wah! Boboiboy, apa yang di atas kepala kau tu? Apaan sih bocil banget? Tak apa-apalah, Rizka. Bentar. Kalau bisa dapat Boboiboy, Kim? Tak payahlah nak tahu. Gitu loh ya. Yaudah sih. Tapi, Boboiboy, kalau bisa sih ada kuasa 3? Oh, jadi sebab hari jadi Boboiboy, tiba-tiba je Boboiboy dah kat sini. Pintar. Betul. Oh, sebab tak ada je Boboiboy. Terima kasih. Boboiboy, mana kawan-kawan kau? Mana aku tahu. Hai, tak tahu. Kawan seorang. Is. Taklah. Bila-bila lah. Boy masukkan kat sini ya. Alah, masukkanlah ya. Kim nak ketemu Yaya. Sorry, baru online. Boboiboy? Boboiboy, aku nak ketemu Feng. Rosa, lu baru datang, terus minta ketemu Feng. Aduh. Ish, aku nak ketemu dengan Ying lah. Nanti bolehlah collab dengan Zaz. Apa? Gue gak salah denger. Zaz? Cie Mun. Salting lah tu. Moon. Apa dia? Hei, korang ni. Tamat nanti korang semua Boboiboy, boleh tanya tak? Iya Kim, tanya je. Boboiboy, siapa nama ayah Boboiboy? Kenapa korang tanya macam tu? Ayah. Boboiboy, Tok Abang masih ada? Apa maksud kau tanya macam tu, Ali? Tok Abang masih ada lah. Boboiboy, lu dapat kuasa dari mana? Boy dapat kuasa ni dari Ocho Boy. Apa Ocobot tu, Boboiboy? Ocho Boy tu lah yang bagi kuasa ni. Apalah kau ni, Moon? Hei, kau ni diam je, bah. Aduh, sakit. Boboiboy, kuasa lu ada Nanti. Korang ni. Apa hal pula bertanya-tanya? Boy kan jadi tamu. Maaflah Boboiboy. Dia orang kan
Wait ya teman-teman. Sebelum kalian lanjut nonton, ditekan dulu ya tombol subscribe dan loncengnya. Dan jangan lupa like. Terima kasih. Bye-bye. Hai kak, aku request dong. Kim gombal ke Ali, terus Elisha cemburu. Terus karena Ali tahu Elisha cemburu, Ali bilang gini, tuh, janganlah cemburu Elisha. Aku cuma sayang kat kau je. Elisha dengar itu salting. Lalu member-member yang lain pada cecein gitu. BTW, aku udah subscribe ya. Terus bikinin videonya dong kak. Aku udah download dan tonton semua video kakak. Tolong buatin ya kak. Oke. Nah, bagi kalian yang belum mengerti, intinya requestan ini tuh ceritanya gini. Si Kim gombalin Ali, terus Elisha-nya cemburu karena Kim gombalin Ali. Ali yang tahu Elisha cemburu bilang, tuh, janganlah cemburu sayang. Aku cuma sayang kat kau je. Terus Elisha salting dan teman-teman atau member-member yang lain ngecejein mereka gitu. Nah, udah paham kan? Yaudah, langsung aja kita bikin requestannya. Elisha, boleh tak Kim pinjam alinya kejap? Hah? Pinjam Ali? Kenapa pula kena izin? Ambil je lah. Bentar Kim. Lo minjam Ali buat apa? Bila masa kau ni? Mimpi apa kau kemarin? Hanya Kim dengan Iman je yang tahu. Hah? Iman? Iman je tak tahu. Apa dia Kim? Iman tak tahu? Yang Kim semalam chat tu? Oh, astagfirullah. Ingat. Hais, dah tak betul nampak budak ni. Elisha, lu serius minjemin Ali gitu aja? Apa hal pula macam tu pun nak diributkan? Memang dia siapa? Tak kuasa aku. Iya ke tu? Nanti jealous pula. Elisha, betul-betul ke tu? Kim nak ambil Ali tu. Korang ni, aku tak ada hubungan apa-apa dah dengan Ali. Iya ke tu? Tak ada ke Elisha? Kim, aku kata tak ada. Ali? Ya Kim, kenapa? Ali comel lah. Comel? Iya ke ni Elisha tak jealous? Kayaknya sih enggak ya. Mungkin Elisha udah mau umpan. Terima kasih. Sama-sama. Kim pun comel juga. Oh, iya ke? Aduh, gua aja merinding dengarnya. Ali, nanti pas masuk mata, boleh tak awak satu tim dengan saya? Bukan tak boleh Kim. Tapi kita kan sama-sama tekno. Jadi tak mungkin kita satu teras. Alam. Mun, itu Elisha beneran gak panas dia? Taklah. Nampak sih jealous. Alah, sedihlah tak dapat satu tim dengan Ali. Kan Kim lebih ramai lagi kawan-kawan. Memangnya lo mau masuk mana? Paling Ali ambil dekat Elisha. Elisha? Berarti Ali? Oh, iya ke? Oh iya, satu lagi Kim. Cuba ketika panggilan grup, jangan kau bahas-bahas benda macam tu depan aku. Lah, kata tak payah izin. Rizka, Elisha cemburu. Elisha, ya woi. Iya. Masih kedengaran. Keluar Elisha cemburu. Elisha, janganlah cemburu. Aku ni sayang kat kau je. Nak request? Cuba Iman bilang I love you kat Rudy dan subscribe. Okay.
Iman! 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 Ish, Iman! Jawablah! Oi! Ya? Kenapa, Mun? Iman! Boleh tolong Mun tak? Tolong Mun? Haa! Tolong... Apa benda, Mun? Hihi. Iman, cakap I love you kat Rudy ya? Hah? Apa pasal? Tak naklah, Mun. Alah, sekali je. Ish, Mun, tak payahlah buat macam tu. Iman malu. Ha, berarti kau suka Rudy lah kan? Tak ada. Kena. Ish, macam tak ada pasal je Iman. Ish, nanti aku bagi. Hah? Bagi apa? Tak nak. Iman tak nak lah, Mun. Jangan paksa. Bolehlah. Tolonglah Iman. Kejap. Apa hal sangat Mun ni? Paksa Iman buat macam tu, hai? Mun, oi, main-main sini. Main apa? Macam tak betul je budak ni. Shh, mah, pergi sini. 1, 2, 3. Aku menang. Yuhu. Ish, tak jelaslah kau ni. Irilah tu. Oh, nak kena kau. Weh. Truth or dare? Ish, memang dah tak betul budak ni. Dare je lah. Aku malas truth. Kau kena suruh. Suruh apa? Ish, omong tu janganlah setengah-setengah. Suruh Iman cakap I love you kat Rudy di grup. Kalau tak, aku bagi tahu Zaz. Ali. Batas jam 6. Good luck. Kerana Mun kena dia dengar Ali. Kena suruh Iman cakap I love you kat Rudy. Kalau tak, yelah meh, Iman bantu sini. Tapi, cuma cakap je kan? Di grup ya? Astaghfirullah, Mun. Guys, attention! Iman. Iman, kenapa? Iman, kenapa? Kenapa? Bantu tag Rudy, jom. Astaghfirullah, Mun. Datang orangnya. Gue ngerti. Ngapa ke? Apa ramai-ramai ni? Astaghfirullah. Gawai, semangat Iman. Astaghfirullah, Mun. Rudy. Iya. Senyum kau bujang. I love you. Kamu telah melampau. Kamu tak tahu siapa saya? Saya adalah Simko. 희미한 우리들 사이 No. Halo Kak, besok udah lebaran lagi nih. Minal aizin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada salah maafin, kalau ada THR kirim. Hey bro, besok lebaran. Batin, semoga lebaran tahun ini sangat indah. Besok udah Ramadan. Ramadan? Ramadan?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya semuanya. Selamat Hari Raya juga. Lebaran yuk. Ke mana Rizka? Kita nak lebaran ke mana? Ke rumah gue. Nanti gue kasih THR kok, tenang aja. Banyak-banyak Rizka untuk aku. Ya, aku kasih 10.000. Oh, banyaknya. 10.000 ringgit. 10.000 dengan ringgit beda lah ni. Lah Ali, apalah kau ni? Itulah, sebab tak banyak belajar. Cuba macam Elisha tak? Apa dia, Mun? Merajuk lah tu, guys. Siapa nak raya rumah Ali? Saya nak. Wais. Hai, aku baru masuk ni. Apa korang bahas ni? Kita nak raya ke rumah Ali. Kau nak ikut tak? Wah, mestilah aku nak. Kenapa tak ajak aku ni? Aku tak tahu korang dah login. Rosa. Hai, Mun. Weh, apa ni? Tak ajak-ajak lah. Bulat. Ni ada bulat ni. Bulat masak apa ni? Tak banyak buat masak. Ada 12 je. Yelah tu, kata kau tak banyak. Jomlah kita raya kat rumah Ali. Woi, aku baru masuk. Kenapa ni? Kita orang semua nak raya kat rumah Ali. Kejap. Ali belum kemas-kemas lah. Aduh. Kira-kira kita dikasih berapa ya THR sama Ali? Hais, kau ni Rizka. Janganlah harap THR je terus. Macam Mun tak ada je. Iman. Ali? Ali? Hello? Kenapa dia tak jawab lagi? Entahlah tu. Takut kali dia. Dia takut kuenya dihabisin Mun semua. Apa dia Rizka? Dada je kau ni. Pakcik. Pakcik. Ali, ada kawan kamu tu. Kenapa kamu tak buka? Ayah, jangan buka. Ali malu lah. Astaghfirullah, apa kamu ni? Ya, Ali belum siap lah. Ali. Tu, kawan kamu tu. Dah lah, ayah bukakan dah. Ali siap-siap lah. Aduh, ayah. Jangan. Assalamualaikum. Wah, dah besar dah korang ya. Alicia, tambah cantik je kamu ni. Terima kasih Pakcik. Mana ayah kamu? Nanti Papa ke sini. Masuk. Jemput makan. Pakcik, mana Ali? Ali. Hais, bersaranglah dia tu dalam kamarnya. Om, boleh nggak saya gedor kamarnya Ali? Oh, boleh. Masuk je lewat atas tu. Okey, terima kasih Om. Yuk, Mun. Ayah, kenapa pula ayah buka? Tu mesti ayah. Aduh, ayah ni. Ngapain lo di dalam kamar? Kenapa kau nak ada kat sini? Nak raya lah. Apalah. Elisha, mana kawan-kawan kita yang lelaki ya? Belum datang lagi mungkin. Jet, dah sampai katanya nak. Lah. Jet, Bulat. Hai. Halo. Mana Ali ni? Masih di atas dia. Oh, iya ke tu? Mana kawannya Naim? Chris? Rudy? Mana? Kenapa pula Iman cari Chris dengan Rudy? Tak biasa ni. Astagfirullah, mana ada lah. Iman cuma tanya je. Ya ke tu? Aku tak nak lah. Jangan boleh. Kau tak nak lah. Jangan lah. Pakcik, tengok nak Ali ni. Pakcik. Jom buat trend. Trend apa Elisha? Saya nak buat trend kat ni, Velocity. Tapi tak pandai ngedit lah.
tak pandai ngedit atau kamu tak tahu ngedit? Macam mana kalau trend macam ni? Tapi kita kenalah pakai seragamnya dulu. Hai, kan kemarin kita dah bikin lah. Oh, dah Iman lupa. Jom, buat jom. Mana Ali tu? Entahlah, sibuk dia dengan Rizka. Aduh, bocor banget. Ada jet sama bulat. Minal aidin wal faizin ya bro. Itu, Alinya di atas. Gak mau turun dia. Lah, kenapa pula malu? Kan kawan seorang. Ali, kawan kamu tu tak baiklah macam Betul kata tu. pakcik tu. Ayah, Ali malulah. Ih, malu kenapa? Dahlah kamu ni. Kalau kamu tak nak turun, ayah tak bagi duit raya ya. Ayah. Padan muka. Dah Mun, jom turun. Ayah nak kasih duit raya ni. Terima kasih pakcik. Ayah tak sayang anak seorang lah. Oi, coba lo makan tuh bener dikit gitu. Gak usah kayak orang kelaparan. Enak sangat ni. Kau kena cubalah. Iya kah? Apa sih itu rasanya? Enak, manis lah. Yaudah coba, mana gue satu. Enak kan? Boleh juga sih. Tapi nyum korang ni. Assalamualaikum. Rodi, awak dah datang? Iman, kenapa semangat sangat? Iman suka ya sama Rodi. Apa? Astagfirullah. Terima kasih pakcik. Korang ni. Kenapa Indonesia kayak gitu? Tapi biasanya korang rindu cantik lah. aku kan? Aku pergi rumah Indra. RM3 je. Pernah tahu Banyak pelik. Tapi tak jadilah sebab ada Serius lah korang ni? Rindu aku. Jack, kau jangan nak belagak tau. Ali tu tak turun lagi ke? Enggak tu, belum. Malu katanya. Coba kamu Elisha yang bujuk sana. Siapa tahu dia mau kan? Di mana dia? Oh, itu dia. Kamarnya di atas. Okey. Ali malu dah, ya Allah. Tolong, Ali malu. Ayah ni tak tahu ke? Tunggulah Ali kejap. Siap-siap ke? Ali? Elisha. Ali, jangan pisah. Ali. Ali, jangan pingsan. Ali. Elisha. Ali, bangun. Ali, jangan tidur sini. Ali. Astagfirullah, Ali malu lah. Ada Elisha lagi. Ali tu tak turun lagi ke? Enggak tu, belum. Malu katanya. Coba kamu Elisha yang bujuk sana. Siapa tahu dia mau kan? Di mana dia? Oh, itu dia. Kamarnya di atas. Okey. Ali malu dah, ya Allah. Tolong, Ali malu. Ayah ni tak tahu ke? Tunggulah Ali kejap. Siap-siap ke? Ali. Elisha. Ali, jangan pisah. Ali. Ali, jangan pingsan. Ali. Elisha. Ali, bangun. Ali, jangan tidur sini. Ali. Astagfirullah, Ali malu lah. Ada Elisha lagi.
Ali, kenapa kamu tak nak keluar? Sekurang-kurangnya Salim, keluarlah kejap. Ali malu lah ayah. Dah beribu kali ayah tanya, kenapa malu? Ayah, kawan-kawan lelaki Ali belum datang. Semua perempuan. Macam mana Ali seorang lelaki kat situ? Jadi Ali malulah. Kamu ni. Tapi kan sekurang-kurangnya kamu siapakan mereka diorang tu? Atau kamu malu sebab ada Elisha datang? Tak adalah ayah. Kenapa pula jadi Elisha? Tak adalah ayah, tak ada. Lah, habis tu kenapa kamu panik? Maya. Ali cakap tak ada lah. Ali tak ada tipu. Dah agak dah. Besar dah anak ayah ni. Ayah, tak ada lah. Tak ada. Janganlah fikir mana-mana. Ali tak ada lah. Oi, comelnya. Ayah, tak ada lah. Dah lah ayah. Ayah keluar je lah. Kamu ni. Tak apa. 10 minit lagi kamu tak keluar, ayah tak dapatkan duit raya dia. Kenapa ayah? Kenapa? Kenapa Ali tak diberikan? Ali bukan anak ayah ke? Kenapa? Ayah dah tak sayang Ali lagi ke? Kamu tu kenapa? Ali seorang. Ayah. Dadah. Ayahnya asyik. Ali, kau kenapa? Tadi kau kenapa? Elisha! Kau kenapa? Kenapa tak nak keluar? Ali malu. Malu? Dah dibujuk Rizka dengan pun. Habis tu aku lagi. Korang bah, datang tu. Tak siap-siap lah aku. Itu je alasan kau? Lah, kan hari raya. Terserah orang lah nak beraya kapan. Tapi ada alasan lain. Ali malulah. Korang yang datang perempuan semua. Kenapa tak ajak yang lelaki? Lah, itu lelaki dah datang dah. Iya ke? Iyalah. Ali, kalian ngapain? Korang salah faham lah. Tak ada kita kasih tahu. Kita orang pun dah tahu pun. Gue dah tahu kok. Lagian ngapain sih Ali? Kita juga udah bujuk. Kok kamu gak mau keluar gitu? Sorry lah. Ali hilaf. Ali, 2 menit lagi. Ayah. Duit raya. Wake up in the morning, brush my teeth before I see my teeth. Yeay, dah jadi. Iya sih udah jadi. Tapi kok Mun gak mau ikut sih? Mun tak nak masuk kamera. Kalau mau masuk kamera, nanti korang berpaling dari cahaya kecantikan Mun. Bisa aja lu. Jet tak masuk. Kai, Rudy tak masuk. Bulat pun tak. Kenapa? Malas. Korang tahu tak? Tadi di atas tu, Ali. Ali, kenapa? Kalian tahu gak sih? Tadi Ali sama Elisha. Kenapa Rizka? Kenapa tuh? Rizka! Aduh, Kim nak telepon Bobo Boy je? Assalamualaikum Bobo Boy. Waalaikumsalam Kim. Bobo Boy, jom raya kat sini. Raya? Di? Rumah Ali. Jom. Tapi Yaya dengan Ying?
Dia orang tengah beraya di tempat keluarganya. Oh, jadi Boy seorang je ke? Okey, Boy, datang ya. Siap. Assalamualaikum. Boy. Hello semua. Tumpang lalu. Hai Boy. Halo. Awak dah datang pun. Pakcik, selamat hari raya. Selamat hari raya juga, Boy. Wah, ini ke Boy? Jen. Ini Boy yang pernah kita cerita korang. Dia ni punya 7 power tau. Lebih kuat daripada kau. Walaupun masih Rudi kan? Krudi. Cik, marah. Rudy, kuat. Boy makan apa ni? Boy makan ni je. Ni, ini. Habis tu ni. Wah, banyaknya. Untuk Boy semua ke ni? Enggak lah. Ini punya gue semua. Rizka. Kejar gue kalau bisa. Bagi. Ini kau. Ini. Rizka. Bulan. Tolong aku tangkap dia ni. Boy. Sini kau, Rizka. Nggak adil banget. Kalian bertiga gue sendiri. Boy ni suka makan apa? Kalau Boy dari kecil suka makan ketupat. Kalau Kim makan Boy? Lain sikit kau ni. Timbul badi bako, buat baik dibalas koko. Apa masalahmu? Kami sedia membantu. Wah, coolnya aku. Guys, sini deh. Gue mau cerita sesuatu sama kalian. Apa dia tu? Apa dia, Rizka? Gue sama Moon lihat Ali sama Elisa, cuy. Tengok kat mana? Iya ke, Rizka? Dia betul, Rizka. Aduh, sakit lah. Cik, oi Jet, kau tekan kaki aku lah. Cik, sorry Rudy. Dia agak lain ni, bang. Rizka, habis tu macam mana? Habis tu apa ya? Lah. Apa ni? Nak ikut? Gue tadi ngapain ya? Agak lain kau ni. Oh, ingat cuy sekarang gue. Jadi, pas gue sama Moon itu ke atas, gue ngeliat Ali sama Elisha Berdua kat kamar. Biar betul, Rizka. Speechless, Iman. Weh, betul lah. Benar ke ni? Oi, sakit lah. Sorry Rudy, sorry. Ku gepak pula kau. Jangan. Iya, Iman, udah selesai. Tapi teman-teman dengar lagi deh. Ngapa tuh, Rizka? Ngapa, Rizka? Ada lagi ke? Rizka. Plot twistnya lagi nih. Kalian, kenapa, Rizka? lihat deh di depan.
Alright ya teman-teman. Sebelum kalian lanjut nonton, ditekan dulu ya tombol subscribe dan loncengnya. Dan jangan lupa like. Makasih. Ali, bagi gambar muka kau untuk cover laporan tugasan. Cepat ya. 2 hours later. Oi, Ali. Cepatlah. Meanwhile, Cuma nak makan ke? Cubalah sini. Apa yang ada kat sini ya? Nak ni Jumon? Hah? Elisha? Kenapa pagi-pagi ni dia? Hah? Ali? Ya Elisha. Kenapa ni? Kenapa telefon-telefon? Kenapa? Kau tak ada baca chat aku ke? Chat? Chat apa? Kau ni apalah? Apa dia Elisha? Cakaplah betul-betul. Tak faham lah. Foto kau. Tugas laporan. Cepatlah. Tugas laporan? Apa benda? Kau ni sekolah ke tak? Tak tahu ke? Dari Cikgu Muna ni? Apa dia Elisha? Apa yang kau cakap benda ni? Sains Ali. Projek sains. Cakap lah. Cakap? Aku dah cakap lah lambat. Lambat. Kau lah tu yang lambat. Kau ni. Dah lah kau yang salah. Nasib baik aku tak jumpa kau. Kalau aku jumpa dengan kau, aku tombok kau. Tombok lah. Aku nak kerja cepat. Nak selesaikan tugasan-tugasan ni. Oi, kau ni dengar ke tak? Tak baca chat lagi? Ali, cepatlah. Ali. Ya ke dia ada chat? Macam tak ada lah. Mana Comot? 50 lebih pesan? Macam gila budak ni. Biar betul. Comot. Aku kena spam dia. Dah, cepatlah kirim. Kau seorang je ni yang belum. Ya bah. Ani. Nah Elisha, suka hati kau lagu ni yang mana? Dah kan? Aku nak tidur lagi ya. Antuh. Ali. Ali, jawablah. Kenapa kau kirim foto di grup mata? Kau ni, fokus ah. Cepatlah hapus. Liki yang gak like ketaknya bau. Makasih. Kap, aku dah cakap lah lambat. Lambat. Kau lah tu yang lambat. Kau ni. Dah lah kau yang salah. Nasib baik aku tak jumpa kau. Kalau aku jumpa dengan kau, aku tombok kau. Tombok lah. 50 lebih pesan? Macam gila budak ni. Biar betul. Dah, cepatlah kirim. Kau seorang je ni yang belum. Ya bah. Macam, kau mana?
Bahkan Ali. 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 Ali, jawablah. Kenapa kau kirim foto di grup mata? Kau ni fokus ah. Cepatlah hapus. Sebab Ali masih tidur dan belum confirm, ramai orang yang salah mengartikan perihal foto di grup tu. Elisha cuba menghubungi Ali, tapi tiada hasil. Dan akhirnya, yalah, langsung aja lah guys mulai. Dramatis banget. Dah kan? Apa ni Ali? Ani? Lucu banget. Siapa yang lucu Rizka? Akunya. Apa ni? Ui! Ali! Ngapa ada gambar Ali? Elisha lah! Apanya Mun? Ada gambar Elisha. Iya ke? Lah. Iya coy. Dia tahu aku ni. Mesti ada tangkap gambar tu tak cakap-cakap dengan Elisha. Amboi. Dah lah. Mesti ada apa-apa ni kan? Tak sangka aku. Kau seorang je lelaki yang komik ni. Tak malu ke? Perhal pula malu. Tengok, ada tangan Ali lah. Fix jodoh kau terus. Lah. Baru tersadar. Iya ke? Mungkin Elisha nak. Lah, kenapa enggak? Lucunya. Dah besar dah anak aku. Anak? Anak siapa tu? Anak sambung hidup aku. Kelakar Elisha, jelaskan apa yang terjadi. Mereka jadian itu. Cie, ahai. Cie. Cie. Mana dia ni? Tak muncul-muncul lagi. Jom kita tag dia. Jom. Kejap. Kan yang Sin Ali. Kenapa pula tag Elisha? Lah. Masuk akal. Tumben pintar loh. Mak kau kira aku apa? Orang genit? Yaelah, itu mah beda. Ali tak jawab lah. Saya chat pun dia tak jawab. Mati nampak budak tu. Rosa. Jadi, macam mana? Muncul lah. Buat bertanya-tanya je. Betul. Tung sahur. Sosok Annabelle ini bakal datang ke rumah lo. Tak jelas. Elisha, awak muncul lah. Ha! Muncul juga akhirnya Allah.
Ini salah faham. Korang tak payah risau. Foto tu seharusnya send ke aku. Tapi mungkin Ali tak fokus. Dan jadi dia... Alah, tak percaya. Mesti ada hubungan apa-apa ni. Ya sih, gak mungkin guys. Ini alasan aja. Saya rasa 50%. Kenapa? Aku tak ada hal apa-apa dah dengan Ali. Kita orang cuma sebatas kawan je. Kawan atau lawan? Kawan di sekolah, lawan di arena. Bukan saya ke pesaing tekuk awak? Gak mungkin. Gak mungkin gak ada hubungan. Benar gak guys? Terjawab sudah. Aku tak tipu lah. Terus gimana kita mau percaya lo? Aku ada screenshot message aku dengan dia. Gak bisa. Lu pasti bisa setting. Udahlah Elisha, tahu bah. Kita orang takkan ganggu. Baru senang je. Kantoi budak ni. Tengok dah betul-betul foto dia tu. Apa lagi aku tipu? Ni baca. Kita orang buat tugasan laporan. Projek Sense. Ini bagian untuk cover. Okey sih, gue percaya karena masuk akal. Cuman ini, lo bisa jelasin? QQ jawir. Ups, tak dapat elak. Apa tu Elisha? Jam berapa ni Comot? Lewat 11 siang. Aku telat lah. Kenapa tak bangunkan Comot? Aku kena suruh datang dengan Elisha kat rumah dia. Tuntaskan laporan tu. Ali, you datang lusa di rumah aku jam 9 pagi. For what? Tuntaskan laporan dan ambil dokumentasi. Yelah. Jangan telat lambat. Kantoi, tak mungkin aku dah pro. Kena cepat ni. Nak mandi dulu. Comot, sorry nanti kalau nak makan, ambil seorang je kat situ. Dadah, kalau nak pergi tandas, nanti call je uncle Pak Oma. Comot. Elisha! Elisha, apa kau ni? Kau ni kenapa? Aku call kau dah berapa ribu kali. Apa dia ni? Kau ni. Bukalah mesej dulu, lambat. Kau tahu apa yang kau perbuat dampak ke aku? Kenapa kau selalu silap dalam buat benda kecil? Aku tak tahu papa tengok ke tak. Mungkin mentor pun belum lihat lagi. Tapi diorang semua dah nampak, Ali. Elisha, aku minta maaf. Aku silap. Hapus lagi papa aku belum tengok. Tapi Elisha, kenapa? Tak kau je yang hapus. Aku bukan admin lah. Cepatlah. Elisha,
pasal ni? Papa kau dah... Hah? Ani! 400 orang tercepat like guys. Yang gak like kepalanya botak. 희미한 우리들 사이 No, no. 확실한 답을 원해요